Alright. Sekarang, jom kita tengok macam mana pula kalau kita guna kaedah table. Do we get similar answer with shorter step? Okay, so let's see. So kita ada the integration of x square ex dx kan? Okay, so sekarang kita akan gunakan kaedah table pula. Okay, so bila guna kaedah table, macam saya cakap tadi, kita buat dulu. Saya buat kecil je lah Korang nampak je kan? Okay, so kita ada u dv dekat sini. Kan u kita kan adalah x square, dv kita adalah ex. Okay, lepas tu, x square tu kita differentiate sampai dapat kosong. So, x square differentiate dapat 2x, differentiate 2x dapat 2, differentiate 2 dapat kosong. Sampai macam ni lah kosong ni. Okay, ni sambung je. And then ex akan follow berapa banyak yang ada. So, ex integrate dapat ex integrate dapat ex lagi, integrate lagi dapat ex lagi. Okay, so kita ada po, ne kat sini. So, now kita pun ada arrow yang pertama. Okay, saya buat arrow by arrow lah supaya korang nampak. So, solution yang pertama, bila kita ada x square ex. So, yang pertama kita ada positif x square ex. So, kita pun ada kat sini x square ex. Yang kedua, arrow yang kedua, kita ada negatif 2x ex. Okay, so kita ada minus 2x ex. Arrow yang ketiga, kita ada positif 2ex. So, kita pun tulislah sebagai positif 2ex. Habis dah kan? Plus c. Sama tak? Sama. Ni. Kan? Ni. Now, notice that how by using table method, your workflow is much shorter, organized and lebih senang untuk dapat jawapan. Okay? So, sebab tu saya lebih menggalakkan anda pakai table method. But still, up to you and also up to your lecturers. Kalau lecturer awak memang suruh guna kaedah formula, silalah dengar arahan lecturer anda.